Hello, Assalamualaikum. Tak lah, hari ni aku nak bercerita apa ya. Tapi sebenarnya aku malas nak bercerita tentang kerja-kerja kita orang lah gitu dia. Kerja-kerja yang lama kita orang buat. Kerja-kerja yang melibatkan espionase, sabotaj, penamatan, cerita dia, penyelesaian cerita dia. Selesailah, episod selesai dan sebagainya. Yang melibatkan masalah yang melibatkan kepada Malaysia tu sendiri cerita dia. Dan pada aku lah cerita dia. Benda-benda tu kalau aku cerita pun korang tak percaya pun. Sebab tak ada rekod awam, tak ada data awam. Dan kita orang boleh deny kan atas apa-apa yang aku cerita pun cerita dia. Kalau kau tanya agensi dan sebagainya, kita akan mengatakan ianya tidak pernah berlaku pun cerita dia kan. Tu biasa, normal cerita dia. Tak ada siapa yang nak mengaku bahawa dia pernah buat satu benda cerita dia kan. Cerita dia. Macam lah cerita aku lah cerita dia. Tapi kalau kau nak tahu cerita dia, adakah patut aku buat episod-episod ni cerita dia. Episod yang bercerita tentang security keselamatan. Pada aku yang security yang keselamatan yang patut kita tengok dan dan perhatikan lebih lanjut cerita dia adalah keselamatan dari segi elemen-elemen yang dah menyusup masuk ke dalam negara. Elemen komunisme. So, kau kena tahu, kau kena faham satu benda. Malaysia ni sebenarnya melting pot cerita dia. Kenapa aku cakap melting pot? Semua aset-aset asing dan ada masuk dalam Malaysia. Sebab kita menganggapkan semua pelancong asing ni kita anggap biasa je, pelancong. Kita tak pernah anggap pun something yang lain cerita dia. Itu masalah orang kita. Masalah orang kita ialah menganggapkan yang lain-lain tu biasa je, tak ada apa ni. Tak ada kaitan apa-apa pun cerita dia. Jadi itulah masalah kita. Dan selagi mana kita tak ubah mindset kita, selagi mana kita tak ubah cara kita berfikir, dia orang masuk sedikit demi sedikit. Kenapa dia perlu masuk dalam Malaysia? Kenapa dia masuk nak kawal sama ada politik Malaysia? Tak kisahlah BlackRock ke cerita dia, CIA ke KGB ke apa, sebab Pak Nenek sekalipun cerita dia. KGB dah tak ada dah, FSB cerita dia dan sebagainya masuk ke Malaysia. Kenapa? Satu sebab je, aku selalu mengatakan benda ni kita orang dah kaji lama dah cerita dia. Iaitu Selat Melaka. Selat Melaka tu ialah choke point dunia cerita dia. Choke point yang paling brutal sekali cerita dia. Selepas Teluk Aden dan sebagainya. Sebab sesiapa yang dapat menguasai Selat Melaka tu, tahu tak? Sekarang ni Selat Melaka tu dikuasai oleh Malaysia dan Indonesia cerita dia. Satu part daripadanya adalah dikuasai oleh Indonesia. Apa Singapura cerita dia. Tapi dua part yang utama sekali, paling panjang dan paling besar sekali adalah Malaysia cerita dia. Kau bayangkan, dua negara ni yang kontrol Selat Melaka. Jadi mana-mana pihak semua sanggup nak bekerjasama dengan dua negara ni cerita dia. Sama dia pun tahu dia dekat, contoh dia Amerika nak kautim dengan Indonesia, payah cerita dia. Israel dengan Indonesia langsung tak boleh cerita dia. China dengan Indonesia macam tak ada cerita dia, tak boleh cerita dia. Jadi dia orang kata antara negara-negara yang liberal yang boleh katakan boleh mudah dikautim, mudah dipujuk rayu sebagainya adalah Malaysia cerita dia. Kan? Kita tak tolak. Kalau orang kata Thailand tu cerita dia satu bahagian kecil je Selat Melaka tu cerita dia dekat Laut Andaman je, tapi Laut Andaman tu dikuasai oleh India cerita dia. Mostly dia cuma berkuasa di Selat Bangkok ya, Selat Thailand cerita dia. Apa ni selat pula apa nama? Teluk Thailand, Teluk Bangkok cerita dia. Cerita dia. Itu saja, cerita lain tak ada benda pun cerita dia. Jadi Selat Siam apa ni Laut Siam cerita dia. Itu saja yang dikuasai, lain tak ada. Jadi kalau nak menguasai dari segi data, kabel elektronik ke data ke apa ke sebagainya, mesti melalui Selat Melaka je. Itulah bawa minyak ke. Kau nak tahu 70% daripada bisnes di sebelah jalur timur ni sebenarnya melalui Selat Melaka cerita dia. Kau bayangkan, dia bukan benda baru, benda lama, benda beratus tahun dah cerita dia. Malah beribu tahun kot cerita dia. Kira ikut jalur perdagangan tu sendiri kan. Jadi kalau kita tengok dan kita perhatikan kan, itulah kerisauan kita, itulah kerisauan yang aku sendiri fikirkan. Bila sebab apa? Macam aku cakap itu hari lah. Kalau kau nak tahu aset MSS
Slippers MSS yang duduk dalam Malaysia dan beranak pinak dalam Malaysia dan sebagainya tu cerita dia. Tunggulah masa Presiden Xi Jinping datang Malaysia dan benda tu berlaku lah betul seperti mana apa yang aku cakap kan. Dah terdedah dah pun, tapi cerita banyak cerita dia. Semalam isu KPM cerita dia. Kan masa keputusan peperiksaan SPM depa kecoh lah dengan apa ni, ada bendera Malaysia ada 2 bintang sebagainya. Kenapa ada 2 bintang cerita dia? Macam tak tahu nak buat ke? Kau pakai AI pun kenapa masuk macam tu? Apa elemen bintang satu lagi tu? Tak nak tunjukkan Taiwan. Hebat tak kerana pengaruh Taiwan cerita dia. Tak aku tak tahu yang buat hilang barang sabit tu hal dia dah. Lu siapa cerita dia? Kepada yang menyokong puak-puak yang macam ni, aku cakap satu je. Korang kalau jadi apa-apa dekat negara ni, masa tu baru nak menyesal cerita dia. Masa tu nak menyesal tak guna lah cerita dia. Korang ni patut umban campak dalam lubang buaya je cerita dia. Tak? Kita tak perlu menyesal cerita dia. Kita ni, negara kita ni, fragile cerita dia. Jadi orang-orang yang mempertahankan negara ni, dia pernah buat benda ni lama cerita dia. Pertahankan negara ni, macam-macam cara cerita dia. Sanggup mati kerana mempertahankan negara. Tapi korang hanya pasal fikirkan pasal politik korang, pasal duit korang, pasal otak korang cerita dia. Aku cabar yang puak-puak yang tak suka dengan contoh dengan bahasa kebangsaan tu, bahasa Melayu tu, yang kononnya tak suka dengan apa ni, bahasa dengan Islam sebagainya tu, kerat kad pengenalan kau. Kerat kad pengenalan, kerat pasport, buang, belah, pergi balik negara asal. Tak kira negara asal kau kat mana sekalipun, baliklah negara asal atau cari negara ketiga aja dia. Dan baru kau boleh fikir macam mana. Macam mana? Bagus tak idea tu? Kan, kadang-kadang marah pada kita, sakit hati pada. Sebab tak ada fikir, tak beragak. Nampak sangat macam tak berotak gitu dia. Taklah, aku pun tak faham kau orang ni. Kau nak jadi apa? Taklah. Fikir-fikirlah.